bersama saya Kiranto Marcelo. Kita kembali bersama dengan rancangan Mining Strikers 2015. Satu rancangan reality show mencari pemain bowling yang unik, sebab kita bukan cari pemain yang andal, tapi yang ada karakter untuk kami mencari bakat pula untuk rancangan reality Mining Strikers 2016. Program ini ya memang majulah, ramai orang datang. Saya ingat ini program memang successful lah. Memang saya happy. Kita happy nak join sama MyLeague. Walaupun peserta lelaki ramai, tapi insyaAllah saya pasti saya boleh masuk final. Mana saya cakap banyak, nantikan saya di final. Ini anak saya, dia bertanding untuk pertandingan ni. Ini first time untuk bertanding. Harapan saya untuk dia pergi maju lagi ke depan. Saya datang support ayah. Kami dari Kelantan, dari Kota Baru. Minat utama saya memang bowling. Untuk main ni tahun ni saya nak menang. Good luck untuk semua participant, main ni best. Jom kita mulakan Mining Strikers 2015 di Putrajaya. Okey, tapi ada orang lagi terror, so tak ada rezeki lah. So hope main ni buat lagi lebih dan lebih supaya saya boleh masuk. I tell you. Biasalah kalah tu lah. Kalah menang ada permainan lah. Cuma biasa saya main tadi macam hilang konsentrasi dia lah. So harap main ni akan terus ada 2016 pula. Kami akan tunggu. Hanya juara setiap kumpulan ataupun setiap lane yang akan dipilih untuk layak ke peringkat akhir. Alright? Kita mulakan Mining Strikers pusingan yang keberapa? Kedua. Roll on. Come on. All the best, all the best, all the best. Perasaan saya tak dapat ke final hampa sedikit. Ini adalah merupakan percubaan saya kali yang ke-6. Harapan saya agar MyLeague dapat pilih saya untuk pertandingan reality kerana kesungguhan saya sendiri. Okey, kita dah tiba ke kemuncak Mining Strikers 2015 di Wang Sebul IOI Mall Putrajaya. Tahniah kepada 12 orang finalis kita pada petang ini. Are you ready, guys? Are you ready for Mining Strikers finale? Are you ready untuk menang 1,500? Jom kita mulakan Mining Strikers! Alhamdulillah saya masuk final ni kali yang kedua lah. Kali ni saya akan cuba yang terbaik lah. Ini lain daripada yang lain. Bowling susah nak predict. Ramai bowlers-bowlers kat Malaysia ni yang tidak ditonjolkan. Mungkin ini salah satu cara untuk diorang naik lah. Memang kita main ikut apa yang kita tahu dan semangat je lah. Bagaikan macam main dekat seperti Indonesian Open, penuh dengan kamera. So dia punya pressure dia makin tinggi. Pada hari ni saya bernasib baik, lebih pada bernasib baik lah. MyLeague, rock on!
Okey, nampaknya Money Cycles 2015 di Wangsa Bowl IOI Mall Putrajaya sudah pun berakhir. Juara untuk Money Cycles Wangsa Bowl IOI Mall Putrajaya dimenangi oleh Syahadir Muhammad Hamzah. Perasaan rasa sangat gembira. Terima kasih pada Mainik lah sebab mengadakan pertandingan macam ni. Saya nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang menjayakan program kita pada hari ini dan saya harap kita akan bersama lagi pada program-program akan datang. Jangan lupa visit www.mindstrikers.my. Mainik best. Thank you. I love Mainik. Mainik the best. Mainik terbaik. Mainik memang best. Mainik best. Mainik don't give up. Keep it up. We love Mainik.